Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 9 kursus Insan Guru Profesional KPG 3013 telah menjalankan projek santun masyarakat yang bertempat di Rumah Anak Yatim Damai Kuang, Selangor. Di sinilah segalanya bermula, sebuah tempat yang sederhana tetapi syarat dengan 1001 cerita. Kami memilih komuniti ini melihatkan kepada analisis keperluan yang telah dijalankan. Kami mendapati bahawa para pelajar di Rumah Anak Yatim Damai Kuang mempunyai masalah dari aspek tata bahasa. Untuk itu, kami telah mengambil inisiatif dengan menyenaraikan 9 objektif untuk dibawa ke sana sebagai pengajaran daripada kami. Kami dah sampai di Rumah Anak Yatim Damai Kuang. Sekarang ni kita akan sarapan pagi bersama. Untuk pelaksanaan aktiviti, kami telah memecahkan 9 aktiviti kepada 3 slot dan setiap slot mempunyai 3 aktiviti berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Untuk slot pertama, terdapat 3 aktiviti yang dijalankan. Aktiviti pertama ialah aktiviti teka saya. Objektif aktiviti ini adalah untuk menguji penguasaan murid terhadap penggunaan kata nama am dan kata nama khas. Aktiviti kedua ialah aktiviti mari kenali kata adjektif. Objektif aktiviti ini adalah untuk membina kefahaman murid tentang kata adjektif. Aktiviti ini dimulakan dengan slide tentang kata adjektif dan jenis-jenis kata adjektif dan diakhiri dengan aktiviti kahoot. Aktiviti ketiga ialah aktiviti pusingan kehidupan. Objektif aktiviti ini adalah untuk meningkatkan penguasaan kata kerja dalam konteks kehidupan seharian. Aktiviti ini menggunakan bahan bantu mengajar yang berkonsepkan mesin layan diri atau mesin kedegang. Aktiviti ini dipilih kerana aktiviti ini lebih akrab dengan murid. Seterusnya, untuk slot kedua, kami menggunakan bahan bantu mengajar iaitu radio canggih penghubung. Radio canggih penghubung ini adalah bahan bantu mengajar yang digunakan untuk memberikan pendedahan awal iaitu sebagai slide pembelajaran tentang kata hubung. Baiklah, dalam slide ini juga terdapat satu aktiviti yang dinamakan sebagai bowling fasa nama yang menguji kefahaman murid tentang pembentukan pola ayat tunggal bagi pola fasa nama tambah fasa nama. Dan jika ada salah satu pin yang jatuh, maka mereka perlu menjawab satu soalan yang terdapat pada pin bola tersebut dan membentuk satu ayat tunggal berbentuk pola fasa nama tambah fasa nama. Dalam slot ini juga telah diadakan satu aktiviti yang menekankan penggunaan frasa nama dan frasa kerja dalam konstituen ayat. Kami telah menggunakan set induksi lakonan untuk memberi pendedahan awal kepada para pelajar tentang perbezaan antara kata nama dan kata kerja. Kemudian kami telah menyediakan bahan bantu mengajar iaitu pohon frasa di mana para pelajar perlu membina ayat menggunakan frasa nama dan frasa kerja yang terdapat dalam pohon tersebut. Jadi untuk slot seterusnya, itu slot ketiga, kami memiliki bahan bantu mengajar iaitu kek manis. Gabungan kek manis ini bersama dengan video interaktif iaitu video kreatif sebagai slide pengajaran untuk set induksi bagi pelajar memahami tentang binaan frasa nama dan juga binaan frasa adjektif. Aktiviti ke-8 pula, kami telah melakukan aktiviti cabaran cawan misteri. Objektif ini adalah untuk memantapkan pemahaman murid terhadap penggunaan frasa seni nama menggunakan struktur ayat dengan betul. Aktiviti ini menggunakan cardboard yang ditampal nota-nota kecil pada bahagian hadapan dan cawan-cawan untuk permainan cabaran cawan misteri. Mereka perlu membina ayat yang mengandungi frasa sendi nama berdasarkan soalan-soalan yang terdapat di dalam setiap cawan. Sesi yang terakhir iaitu sesi yang ke-9, kami menempatkan objektif kami yang terakhir iaitu untuk menguji murid-murid penggunaan kata hubung untuk membina ayat majmuk yang gramatis. Di sesi ini kami menempatkan satu BBM kami yang diberi nama iaitu kotak misteri ayat majmuk. Murid-murid diminta untuk mencabut satu biji bola yang bernombor dan ditandai dengan kotak di kiri dan juga kanan kotak mengandungi pelbagai arah soalan menggunakan kata hubung. Kata hubung tersebut nantilah digunakan untuk membina satu ayat majmuk yang gramatis. Akhirnya, murid-murid ini akan dinilai berdasarkan penilaian akhir hasil ayat yang dibina oleh murid-murid sebentar tadi.
Refleksi terhadap aktiviti pengajaran yang dijalankan menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran berasaskan aktiviti dan stesen pembelajaran amat berkesan. Penggunaan aktiviti yang pelbagai seperti permainan bahasa, pergerakan kumpulan dan interaksi secara langsung telah membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan tidak membosankan. Anak-anak menunjukkan respons yang positif, berani mencuba dan lebih yakin untuk berkomunikasi serta memberikan idea semasa aktiviti dijalankan. Kita belajar bahasa Melayu tapi kita main-main. Bila main